pada hari ini kita buat jualan murah untuk buat persediaan hari raya. Kita buat sebelum ni kita buat. Hari ini kita buat lembu 12 ekor. Untuk lagi lembu. Dan tengok yang ramainya beratur kat daging kan. InsyaAllah kita akan dapat, semua orang akan dapat ya. Kalau tak cukup kita potong lagi besok lusa. Ada masa lagi. Ayam 2000 ekor. Daging 12 ekor. Ya, jadi banyaklah tu. Kalau tak cukup kita boleh tambah lagi. Dan kita jual dengan harga RM24. Ya, RM24. Bermakna murah sangatlah. Dan pasal memang tak ada. Tapi kita tak ada subsidi tau. Tak, jualan murah ni tanpa subsidi. Kalau subsidi dia kos akan lebih tinggi lagi. Ini tak ada. Subsidi kerajaan ni effort. Bagaimana cara kita beli banyak-banyak, kita boleh jual dengan segera habis. So kalau kita tak boleh beli banyak-banyak, dia tak bagi murah. Ya, jadi kita beli banyak-banyak, dah dapat murah. Saya boleh jual murah pada semua rakyat yang nak beli. Ini kaedah yang kita buat. Kemudian barang-barang kering kita bagi diskaun 40%. Itu memang murah betul lah. 40% barang-barang kering itu saya bagi subsidi lah. Personal subsidi pada semua orang Bukit Gantang. Jadi bagi mereka yang bukan tinggal Bukit Gantang lah, mengambil kesempatan kat sini kan, takut tak cukup orang Bukit Gantang nak beli. Panjang beratur tu. Ya, insyaAllah. Dan ini kita buat setiap tahun untuk memudahkan rakyat Bukit Gantang berhadapan dengan menyambut hari raya dengan kos yang makin meningkat. Kos yang hidup. Apatah lagi yang berlaku perang Iran ini akan menambahkan lagi kos. Di mana harga minyak akan naik. Harga minyak naik, semua kos yang lain akan naik. Okay. Program ni amat baik sekali sebab apabila hari raya ni ramai masyarakat yang kurang kemampuan, apabila ada jualan macam ni, dia dapat boleh mengurangkan bebanan untuk menyambut hari raya Aidilfitri ni. Sebab jualan dia beza pada harga di luar. Ayam dekat sini hari ni jualan dia paling murah RM7 sekilo. Selalu kat luar kita akan beli RM8.50, RM8.90, tak tentu kan. Macam daging pun sama juga. Hari ni jualan cukup murah. Daging cuma RM24 saja sekilo. Batang pinang pun murah RM30 saja sekilo.